Berikut adalah ringkasan tentang jenayah yang dilakukan oleh beliau. 1. Pemerdagangan seksual kanak-kanak bawah umur. Epstein didakwa dan disabitkan atas kesalahan mengendalikan rangkaian pemerdagangan seks yang luas. Dia merekrut dan mengeksploitasi puluhan gadis bawah umur untuk melakukan perbuatan seksual di rumah-rumahnya di New York, Florida, New Mexico, dan kepulauan pribadinya di Kepulauan Virgin Islands. 2. Konspirasi dan eksploitasi. Beliau bukan sahaja melakukan penderaan tersebut, malah didakwa membayar mangsa untuk merekrut mangsa baharu, mewujudkan satu kitaran eksploitasi yang tersusun. 3. Rangkaian tokoh berpengaruh. Apa yang menjadikan kes ini sangat kontroversial adalah hubungan rapat Epstein dengan ramai tokoh ternama dalam bidang politik, perniagaan, dan sains. Rekod penerbangan jet peribadinya menunjukkan ramai individu berpengaruh pernah melawat pulau peribadinya. 4. Sabitan dan kematian. Epstein pertama kali disabitkan kesalahan di Florida pada tahun 2008 melalui perjanjian rayuan yang dianggap ramai sebagai terlalu ringan. Dia ditangkap semula pada Julai 2019 atas tuduhan persekutuan berkaitan pemerdagangan seks. Namun, sebelum perbicaraan selesai, Epstein ditemui mati di dalam sel penjaranya di New York pada Ogos 2019, yang secara rasminya diklasifikasikan sebagai bunuh diri, walaupun kematiannya mencetuskan pelbagai teori konspirasi. Kes ini terus menjadi perhatian dunia kerana pendedahan dokumen mahkamah yang mendedahkan nama-nama individu yang dikaitkan dengan beliau, walaupun tidak semua yang dinamakan terlibat dalam jenayah tersebut. Adakah anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana dokumen Epstein Files ini didedahkan kepada umum? Dokumen yang dikenali sebagai Epstein Files ini mula didedahkan kepada umum secara berperingkat bermula pada awal Januari 2024. Berikut adalah bagaimana pendedahan ini berlaku. 1. Tuntutan Mahkamah Sivil. Dokumen ini bukanlah hasil siasatan jenayah baharu. Sebaliknya ia berasal daripada tuntutan Mahkamah Sivil pada tahun 2015 oleh Virginia Giuffre terhadap Ghislaine Maxwell. 2. Arahan Hakim. Hakim Loretta Preska dari Mahkamah New York telah mengarahkan agar dokumen-dokumen yang selama ini dirahsiakan dibuka kepada umum. Ini kerana identiti individu di dalam fail tersebut sudah banyak diketahui melalui laporan media atau perbicaraan Maxwell sebelum ini, jadi tiada lagi alasan undang-undang untuk menyembunyikannya. 3. Kandungan fail. Fail tersebut mengandungi beribu-ribu halaman transkrip keterangan, email, dan dokumen undang-undang. Ia menyebut ratusan nama, termasuk bekas presiden, ahli kerabat diraja, selebriti, dan ahli perniagaan. 4. Penting untuk diingat, nama-nama yang muncul dalam fail ini tidak semuanya bermaksud mereka terlibat dalam jenayah. Ada yang dinamakan kerana mereka bekerja dengan Epstein, pernah menaiki pesawatnya, atau sekadar disebut dalam perbualan. Namun, pendedahan ini membantu orang awam memahami betapa luasnya rangkaian pengaruh yang dimiliki Epstein. Pendedahan ini dianggap penting bagi mangsa-mangsa untuk mendapatkan keadilan dan ketelusan tentang siapa yang membantu atau mengetahui tentang aktiviti haram Epstein selama ini. Adakah anda berminat untuk mengetahui bagaimana kes ini memberi kesan kepada Undang-Undang Perlindungan Mangsa di Amerika Syarikat? Jeffrey Epstein telah membawa perubahan besar kepada undang-undang di Amerika Syarikat, terutamanya dalam usaha memberi peluang kedua kepada mangsa untuk menuntut keadilan. Berikut adalah kesan utamanya. 1. Akta Mangsa Kanak-kanak. Kes ini mendorong banyak negeri untuk melancarkan undang-undang yang memanjangkan atau membatalkan tempoh had masa untuk memfailkan saman sivil bagi penderaan seksual kanak-kanak. Ini membolehkan mangsa Epstein yang didera berpuluh tahun dahulu untuk menyaman harta pusaka Epstein dan rakan subahatnya. 2. Akta Keadilan bagi Mangsa Pemerdagangan Manusia. Kes ini mendedahkan kelemahan sistem di mana individu kaya boleh menggunakan perjanjian sulit untuk mengelakkan hukuman berat. Akibatnya, terdapat tekanan kuat untuk memastikan perjanjian rayuan tidak lagi boleh dibuat secara rahsia tanpa pengetahuan mangsa, seperti yang berlaku pada kes Epstein di Florida tahun 2008. 3. Tanggungjawab institusi keuangan.
Bank-bank besar kini dikenakan peraturan yang lebih ketat dalam memantau transaksi pelanggan berisiko tinggi. Mereka terpaksa membayar pampasan ratusan juta dolar kepada mangsa kerana gagal melaporkan aktiviti kewangan Epstein yang mencurigakan berkaitan pemerdagangan manusia. 4. Hak suara mangsa. Kes ini mengukuhkan hak mangsa untuk hadir dan memberi kenyataan impak di mahkamah. Keberanian mangsa seperti Virginia Giuffre telah mengubah persepsi masyarakat, di mana mangsa kini lebih berani tampil ke hadapan terhadap individu yang mempunyai kuasa dan wang. Pendedahan ini secara tidak langsung mewujudkan gerakan global yang lebih tegas dalam membanteras pemerdagangan manusia yang melibatkan golongan elit. Adakah anda ingin tahu bagaimana Ghislaine Maxwell, rakan subahat utama beliau, akhirnya dijatuhkan hukuman? Siasatan terhadap Jeffrey Epstein akhirnya membawa kepada penangkapan dan sabitan rakan subahat utamanya, Ghislaine Maxwell. Beliau merupakan figura penting yang memastikan operasi haram Epstein berjalan lancar. Berikut adalah butiran mengenai hukuman dan peranannya. 1. Peranan sebagai residuator, Maxwell didapati bersalah kerana membantu Epstein mencari, memikat, dan melatih gadis-gadis bawah umur untuk didera secara seksual. Beliau menggunakan kedudukannya sebagai wanita elit untuk membuatkan mangsa-mangsa berasa selamat sebelum diserahkan kepada Epstein. 2. Sabitan mahkamah, pada Disember 2021, juri di New York mendapati Maxwell bersalah atas 5 daripada 6 pertuduhan persekutuan, termasuk yang paling berat iaitu pemerdagangan seksual kanak-kanak bawah umur. 3. Hukuman penjara, pada Jun 2022, beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Hakim menyifatkan tindakannya sebagai mengerikan dan pemangsa kerana telah mengambil kesempatan ke atas kanak-kanak yang terdedah kepada bahaya. 4. Lokasi hukuman, beliau kini sedang menjalani hukuman di sebuah penjara persekutuan di Florida. Walaupun beliau cuba membuat rayuan untuk membatalkan sabitan tersebut, mahkamah setakat ini telah mengekalkan hukuman tersebut. Penjara Maxwell dilihat sebagai kemenangan besar bagi mangsa-mangsa Epstein, kerana walaupun Epstein sendiri tidak sempat dibicarakan sepenuhnya sebelum kematiannya, orang yang paling rapat dengannya akhirnya menerima hukuman setimpal. Adakah anda ingin tahu bagaimana mangsa-mangsa Epstein berjaya mendapatkan pampasan daripada harta pusaka beliau yang bernilai ratusan juta dolar? Selepas kematian Jeffrey Epstein, satu dana khas telah diwujudkan untuk memastikan mangsa-mangsanya mendapat pampasan tanpa perlu melalui proses mahkamah yang panjang dan menyakitkan. Berikut adalah bagaimana proses pampasan tersebut dijalankan. 1. Program pampasan mangsa Epstein. Satu dana bebas telah ditubuhkan menggunakan aset daripada harta pusaka Epstein yang bernilai lebih 600 juta dolar Amerika. Program ini dikendalikan oleh pakar undang-undang bebas untuk memastikan prosesnya adil dan sulit bagi melindungi identiti mangsa. 2. Jumlah pampasan yang dibayar. Sehingga program ini ditutup pada tahun 2021, ia telah membayar lebih daripada 121 juta dolar Amerika kepada kira-kira 150 orang mangsa. Mangsa-mangsa ini datang dari pelbagai negara, menunjukkan betapa luasnya rangkaian eksploitasi Epstein. 3. Saman terhadap pihak ketiga. Selain daripada harta pusaka Epstein, mangsa juga menyaman institusi yang dianggap menutup sebelah mata terhadap aktiviti Epstein. Sebagai contoh, JP Morgan Chase bersetuju membayar 290 juta dolar Amerika dalam satu penyelesaian saman sivil. Deutsche Bank membayar 75 juta dolar Amerika kepada mangsa. Duit ini digunakan untuk membantu mangsa membina semula kehidupan mereka, mendapatkan rawatan psikologi dan bantuan pendidikan. 4. Keadilan melalui kewangan. Walaupun wang tidak dapat memadamkan trauma yang dialami, pampasan ini dianggap sebagai satu bentuk pengakuan rasmi atas penderitaan mereka. Ramai mangsa menyatakan bahawa pengiktirafan ini lebih bermakna daripada jumlah wang itu sendiri. Aset-aset Epstein yang lain, termasuk rumah agamnya di New York dan pulau peribadinya di Kepulauan Virgin, telah dijual dan hasil jualan tersebut disalurkan semula ke dalam dana pampasan ini.